sebentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, dah masuk dah MC-nya. Ustaz Azamuddin dah ada dah di talian. Ustaz Azamuddin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nak tekong lah malam ni? Mana-mana aja. Mana-mana Entah aja. pun boleh. Ya Entah ke? sendiri pun boleh. Ya ke? Sebagai penutup. Rindu suara Ustaz Azam lah. Ustaz Azam on Boleh. Okey, saya dah buka Al-Fatihah, Ustaz terus on dia. Okey, dipersilakan Ustaz Azam. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pertama sekali saya memohon maaf atas kelewatan. Sebab hari ni tadi ada high tea di Setumpung. Itu yang akhir sikit balik tu. Alhamdulillah. Minta maaf semua atas kelewatan. Ustaz Hakim, apa khabar? Sihat kan? Sihat, Alhamdulillah. Ustaz Izzat, sihat? Sahabat-sahabat yang lain, tulis di ruangan komen. Apa khabar, semua sehat kah? Ataupun semua dah masing-masing mood nak bercuti dah kan masing-masing ni. Semoga semuanya sehat sentiasa lah, insyaAllah. Tahun depan kita rancang bersemuka bersama Ustaz Izzat, insyaAllah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Semoga semuanya sihat-sihat saja. Faham saja ujung-ujung ni memang masing-masing sibuk kan, sibuk dengan MSc, majlis khatam dan sebagainya. Tapi insyaAllah kita ambil kesempatan, kita berkumpul untuk kita menjayakan usrah kita, insyaAllah. Baik, jadi sebagaimana yang dijanjikan, saya rasa ramai ni yang menunggu saat-saat usrah bersama Ustaz Hakim ni. Semua tak sabar nak mendengar apa perkongsian daripada Ustaz Hakim kita ni, insyaAllah. Baik, jadi tanpa mengangkat masa, kita terus mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim untuk menyampaikan pengisian, insyaAllah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ke? Jelas. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator Ustaz Azamuddin, JU Usrah kita lah, JU Usrah Mapis Melulu. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Muhammad Izzat, UPI dulu lah. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya nak mengucapkan terima kasihlah atas peluang dan keizinan untuk menyampaikan usrah pada bulan ni lah. Tanpa melengahkan masa lah, saya teruskan dengan tajuk usrah untuk kali ini.
Okay. InsyaAllah pada malam ni saya akan meneruskan dengan hadis yang kelima, iaitu tajuknya adalah amalan yang tertolak. Ini kesinambungan lah daripada hadis 40 Imam Nawawi. Hadis 5 ni dia berkait dengan hadis yang pertama, iaitu keutamaan niat. Jadi hadis 5 ni berkait rapatlah dengan hadis yang pertama yang pernah kita dengar lah. Jadi hadis kelima iaitu tajuknya adalah amalan yang tertolak. Ini matan hadis lah. An ummil mu'minin ummi abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu Bukhari wal Muslim. Jadinya hadis ni adalah muttafaqun alaih lah, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Dan ada juga dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Apa maksudnya? Ini adalah matan hadis lah. Maksud hadis daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummul Mukminin, gelaran yang diberikan oleh Allah kepada Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mereka-reka dalam urusan agama kami ini ni Islam lah, agama Islam, perkara yang tiada asas, iaitu tiada dalilnya daripada agama, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam satu riwayat lain, ini riwayat lain Imam Muslim lah yang saya bacakan tadi. Maksudnya sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak berasaskan ajaran agama kami, maka ia tertolak. Agama kami ini merujuk kepada agama Islam lah. Jadi hadis yang pertama ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi Imam Muslim ada lagi meriwayatkan hadis yang lain, tapi samalah kandungan isinya. Yang menyatakan bahawa siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak berasaskan ajaran agama ataupun ajaran agama Islam, maka ia tertolak. Ini maksud hadis yang saya bacakan tadi. Okey, kita tengok kepada huraian hadis. Kalau kita tengok tajuk kita tadi ataupun tajuk hadis yang kelima tu, amalan yang tertolak. Jadi dekat sini dalam hadis yang saya bacakan tadi tak ada, kita boleh tengoklah amalan yang tertolak tu dimaksudkan dengan apa. Mereka-reka dalam urusan agama, contohnya beramal yang dalam agama tak ada itu, ataupun tiada dalil. Jadi disebabkan itu amalan dia tu tertolak. Setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya. Amalan mukallaf terikat dengan syariat Islam.
Amalan mukallaf ni, amalan kita lah, orang yang telah baligh dan boleh berfikir dengan baik. Kita ni terikat dengan syariat Islam. Amalan kita ni terikat dengan syariat Islam. Dan amalan kita ni ataupun ibadah kita ni terikat dengan dua benda lah, dua benda penting. Iaitu yang pertama adalah niat ikhlas. Yang kedua adalah berdasarkan dalil lah daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau salah satu ni kurang, maka amalan kita tu tidak akan diterima ataupun ditolak lah. Kiranya kita buat amalan tu jadinya sia-sia saja kita buat amalan tu. Dia mesti cukup dua syarat tu. Yang pertama niat yang ikhlas ataupun niat kita. Yang kedua adalah berdasarkan dalil dan dalil lah, berdasarkan dalil pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi contoh, kalaulah satu perbuatan kita tu niat kita baik ataupun memang niat kita baik lah, tapi tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka perbuatan tu ataupun ibadah tu tidak diterima. Itu contoh kalau niat yang baik. Contoh niat kita tidak baik tapi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah pun tidak diterima. Sebab syaratnya adalah dua perkara tu mesti dipenuhi. Kalau kurang satu, maka amalan tersebut tidak diterimalah ataupun perbuatan tersebut tidak diterima. Okey. Jadi sebenarnya hadis ni nak menerangkan ataupun nak menghuraikan tentang perbuatan bid'ah. Apa maksud bid'ah tu? Jadi huraian hadis ni adalah larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. Sebahagian ahli usul fiqh menjadikan hadis ini sebagai dasar kaedah bahawa setiap yang terlarang dinyatakan sebagai hal yang merosakkan. Ada sebahagian ahli usul fiqh, dia gunakan hadis ni sebagai dasar kaedah yang untuk menetapkan bahawa semua yang terlarang itu adalah hal-hal yang merosakkan. Digunakan hadis ni untuk menetapkan kaedah tu. Semua yang terlarang adalah semua perkara yang merosakkan. Seterusnya ialah Islam adalah agama yang berasaskan ittiba'. Ittiba' ni maksud dia apa? Mengikut berdasarkan sunnah Rasulullah. Bukan sunnah sajalah, mengikut pada Al-Quran dan Sunnah lah. Memang ittiba' ni betul-betul ikut, mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan bukan ibtida'. Ibtida' yang maksudnya apa? Mengada-adakan sesuatu tanpa dalil. Ibtida'. Dalam Al-Quran ada disebutkan perkataan ibtida' ni, mengada-adakan sesuatu. Dan Rasulullah SAW telah berusaha menjaganya dari sikap berlebih-lebihan. Maksudnya Rasulullah SAW telah berusaha untuk menjaganya dari sikap berlebih-lebihan. Yang seterusnya, agama Islam adalah agama yang sempurna dan telah lengkap. Seperti dalam dalil Al-Quran lah. Seperti dalam dalil Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, maksud dia apa? Yang dinyatakan
yang dinyatakan agama Islam ni telah sempurna. Maksudnya Allah telah jadikan agama Islam ni sempurna. Maksud ayat Al-Ma'idah yang ketiga itu ialah pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itulah yang dalil daripada Al-Quran yang menyokong bahawa agama Islam ni adalah agama yang sempurna. Allah dah menyatakan bahawa ataupun Allah telah bagi tahu bahawa agama Islam ni merupakan agama yang telah sempurna. Sempurna dan lengkap lah. Jadi tak perlu ditambah, tak perlu diperbaharui. Sebab Allah telah jadikannya dalam sifat yang sempurna. Setiap amalan yang tidak berasaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah batil dan tertolak. Setiap amalan yang tidak berasaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah batil dan tertolak. Perkara ini terbahagi kepada dua, iaitu ibadah dan muamalah. Contohnya, kalau dari segi ibadat atau dari segi ibadah, seperti menambah atau mengurangkan bilangan rakaat dalam solat. Jadi setiap amalan yang tidak berasaskan syariat Allah adalah batil dan tertolak. Maka ia tertolak bila tidak berasaskan syariat Allah, tidak berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia tertolak. Contohnya macam inilah dalam ibadah menambah atau mengurangkan bilangan rakaat solat. Secara automatiknya dia akan ditolak. Sebab ianya tidak berasaskan syariat Allah SWT. Kalau dari segi muamalat seperti jual beli barang yang diharamkan, contohnya arak dan bangkai. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang membenarkan untuk kita menjual barang-barang haram seperti arak dan bangkai. Kita boleh berjual beli tapi tidak boleh berjual beli barang yang haram. Okay. Perkara yang tertolak dalam agama termasuk juga mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya mengubah hukuman sebatan kepada bayaran bagi perbuatan zina. Ini huraian ni saya ambil daripada nota hadis 40 Imam Nawawi lah. Memang disertakan huraian ni. Jadi contohnya mengubah hukuman sebatan kepada bayaran bagi perbuatan zina. Seperti seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, anakku menzalimi si fulan dan berzina dengan istrinya, maka aku ingin menebus kesalahannya daripada dihukum sebat. Sepatutnya hukum zina hukumnya adalah kena sebat lah. Tapi dia nak tebus. Tebus dengan apa? Dia nak tebus dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba. Dia tanya Nabi, boleh tak dia nak menebus kesalahan siapa? Kesalahan anak dia lah. Kesalahan anaknya yang
berzina dengan isterinya. Sepatutnya dihukum sebat, tapi dia nak tebus dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba. Jadi Rasulullah SAW bersabda, 100 ekor kambing dan hamba akan dikembalikan kepadamu dan anakmu dirotan dengan 100 kali sebatan dan dibuang daerah selama 1 tahun. Maksudnya kat sini, Nabi tak balas dengan tak boleh, tapi Nabi balas dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba yang lelaki tu nak beri sebagai tebusan kesalahan anaknya tu akan dipulangkan. Maka dan anaknya juga akan dibuang daerah selama 1 tahun. Maksudnya perbuatan tu tidak boleh, tertolak. Perbuatan tu secara automatiknya tertolak. Sebab dia cuba mengubah sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Dalam hukum yang telah ditetapkan oleh syarak, di mana yang berzina maka akan dihukum sebat. Dihukum sebat dan akan dibuang daerah lah. Seterusnya, selain itu, terdapat juga amalan yang tidak ada dalam nilai ibadah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW melarang melakukan nazar seperti berikut. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, baginda dapati ada seorang lelaki berdiri di bawah terik matahari. Lalu baginda bertanya tentang lelaki itu. Lalu para sahabat berkata, dia ialah Abu Israel, bernazar untuk berdiri, tidak mahu duduk, tidak mahu berteduh dan tidak mahu bercakap. Dan dia sedang berpuasa. Baginda SAW bersabda, suruh dia bercakap, berteduh, duduk dan sempurnakan puasanya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini satu hadis lah, hadis sahih yang menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Abu Israel. Dia bernazar untuk apa? Dia bernazar untuk berdiri dan tak nak duduk, nak berdiri tengah panas tu. Tidak mahu berteduh, tak nak duduk bawah teduh, tak nak cari tempat yang redup, dan dia tak nak bercakap. Dan masa tu dia sedang berpuasa. Bila Nabi dengar dari para sahabat tu, jadi Nabi bersabda, suruh Abu Israel tu supaya dia duduk, suruh dia bercakap dan suruh dia berteduh dan sempurnakan ibadah puasa dia lah dengan sempurna. Ini contohnya lah amalan yang tidak ada dalam nilai ibadah. Contoh kita bernazar berpuasa, ada nilai dalam ibadah kita. Tapi contoh bernazar nak berdiri, bernazar nak berdiri, tak nak duduk, tak nak berteduh, tak nak bercakap. Jadi perbuatan tu ataupun amalan tu tak ada pun dalam nilai ibadah tu sendirilah. Tapi kalau nak bernazar berpuasa boleh. Jadi itu adalah huraian bagi hadis kelima.
uh, yang bertajuk amalan tertolak tu lah. Jadi sebenarnya hadis tu menerangkan tentang bid'ah ataupun perbuatan bid'ah. Bukan hukum bid'ah, perbuatan bid'ah. Jadi apa itu bid'ah? Jadi saya tahulah dekat sini para asatizah mungkin dah tahulah apa maksud bid'ah tu. Dan tapi mungkin juga ada yang kurang tahu apa maksud bid'ah tu. Jadi tak lengkap kalau kita terangkan hadis tentang bid'ah tapi kita tak terangkan apa itu bid'ah ataupun apa maksud bid'ah yang sebenarnya. Jadi saya terangkan sikitlah apa yang dipanggil ataupun kita gelarnya sebagai bid'ah. Jadi bid'ah merupakan perkataan dari bahasa Arab yang berasal dari kalimah bada'a. Bada'a, huruf ba, huruf dal, huruf a. Yang akan mencipta Lain Ustaz Hakim sangkut ah. Ke lain saya yang sangkut? Rasanya Ustaz Hakim tu. Ustaz Hakim Keras lah. Keras. Tak payah nak. hilang kot. Hilang. Ustaz Amir, ya Allah. Jauh dia sebenarnya. Assalamualaikum. Khabar Boleh sihat? ke saya join walaupun saya dah tak ada kat sana? Dipersilakan. Ahlan. Oh, Okey. Kata keluar dah tu. Kita jemput dia jadi pengisi pun boleh nanti lah, saya harap. Apa? Kita jemput dia jadi penceramah sekali nanti. Oh, boleh, insyaAllah. InsyaAllah, Ustaz Amir. Boleh, Ustaz Amir? Sibuk sini. InsyaAllah nanti feel free nanti. Okay, kita tunggu Ustaz, apa nama ni, Ustaz Hakim. Saya kontak jap. Dia terputus talian Ya. Sekejap sebentar. Tunggu dulu tuan-tuan dan puan. Sementara tunggu tu, kau ada siapa-siapa nak berkongsi apa boleh lah. Dipersilakan juga. Ustaz Azam boleh, Ustaz Azam? Apa Dan hadiah sahabat-sahabat. Sebab sahabat kita yang dalam ni, kalau ada dia nak tambah-tambah, silalah. Adakah? Kalau ada siapa nak share boleh share. Sementara saya tunggu Ustaz Hakim jap. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kalau sebut bab bid'ah ni tuan-tuan puan sekalian, kita ni lah lazim berdepan dengan, kalau di Sarawak ni mungkin kurang lah. Kalau di tempat saya, kita jumpa geng-geng Wahabi yang sentiasa main-main isu bid'ah ni. dia pukul atau habis sesuatu yang Nabi tak buat tu. Dia kata benda tu bid'ah. Bila bid'ah, dia hukum semua sesat, semua ahli neraka. Susahlah kalau jumpa dengan, sebab kadang-kadang ada asatizah yang macam ni kita kena hati-hati juga sebab kita takut dia jadi fitnah kepada orang awam. Contohlah perbuatan baca Yasin malam Jumaat, baca tahlil,
Sebab orang kata ada setengah individu yang mengatakan bahawa benda ini tidak ada dalil. Tidak ada dibuat oleh baginda Rasulullah. So kena hati-hati. Tapi saya sentiasa berpegang dengan kata-kata Baba Ghazali. Baba Sekam. Dia pernah pesan, kalau berdepan juga dengan masyarakat macam ni, kita kena ingat satu benda. Sebenarnya apa perbuatan baik, benda baik yang kita buat sebenarnya itu sunnah. Dan bila sunnah maka benda itu bagi Nabi buat. Kita boleh juga berpegang macam tu supaya kita tak terlalu terkeliru dengan golongan Wahabi sebenarnya. Tapi kita kena bersyukurlah di Sarawak ni belum sampai tahap yang kritikal lah. Tuan-tuan perempuan masuk Kedah macam-macam lah. Individu yang macam ni. Bersyukurlah tuan-tuan sebenarnya kita posting dekat negeri Sarawak ni sebab kita tak perlu berdepan dengan golongan asatizah yang kontra dengan kita sebenarnya. Alhamdulillah. Boleh teruskan Ustaz Azam? Teruskan. Boleh Teruskan. teruskan. Ustaz Hakim nampaknya masih belum berbalas lagi. Ada yang lain yang nak kongsi-kongsi juga pengalaman? Adakah? Saya nak tanya lah asatizah sekalian lah. Yang ni saya minta respon lah. Sebab yang ni memang memerlukan respon. Contohlah kan, kita berdepan dengan golongan masyarakat, tiba-tiba dia buat ayat macam ni. Buat apa kita pakai motosikal, kita pakai kereta zaman Nabi dulu. Mana ada kereta, mana ada motor, kita pakai dulu orang pakai unta saja, kuda perang saja. Macam mana asatizah sekalian nak menjawab kalau ada disoalkan benda macam ni? Tolong tinggalkan di ruangan komen. Kalau tak ada komen, Ustaz Izzat kita tahan, asatizah kita jangan bagi keluar. mohon respon lah, mohon respon. Kalau tiba-tiba ada masyarakat yang bertanya macam tu, kita sebagai asatizah macam mana kita nak jawab kalau ada ditanya benda macam tu? Silakan Ustazah. Di ruangan komen pun boleh, nak terus bercakap pun boleh. Silakan. Sebab kita biasa kita akan dengar masyarakat yang dia akan buat ayat macam ni. Jadi kita sebagai ustaz-ustazah ni macam mana kita nak counter kalau ditanya benda yang macam ni? Silakan. Kita tengok ada Ustaz Ikram kata Allah SWT Al-Quran mafhumnya jangan letakkan dalam nama kebinasaan. Okey, lagi. Dia punya soalan dia, contoh lah. Ada seorang haji lah, contoh haji. Ustaz, buat apa kita naik kereta, naik motosikal Ustaz? Kenapa kita tak pakai unta je, kita tak pakai kuda perang je Ustaz? Sebab zaman Nabi ada benda ni dia. Kita tengah buat benda bida'ah ni. Mana ada zaman dulu pakai kereta fire kah? Macam mana kita nak jawab? Kan kita nak mengiyakan juga. Macam mana? Silakan, Ustaz-Ustazah sekalian. Saya nak cuba jawab Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Dengar suara saya tak? Jelas. Okay, Assalamualaikum. Jawapan kalau saya ditanya mengenai soalan tersebut, maka saya akan tanya balik. Contoh masa tu dia tengah menggunakan telefon lah. Mungkin dia tulis dalam Facebook ataupun menggunakan post kat story WhatsApp kah. Saya akan tanya balik. Habis tu tuan menggunakan Facebook, menggunakan telefon pun tak ada zaman Nabi. Macam mana kita tanya counter balik macam tu? Dia akan berfikir lah. Dia akan berfikir untuk menjawab balik soalan yang dia utarakan tadi. Kita jawab macam tu je. Sebab kadang ada benda lah kita tak perlu nak berbalas sangat. Tapi itu je cara nak kita counter balik orang macam tu lah. Kita jawab balik. Tuan guna telefon boleh.
Tapi kena bising hal kereta, kenderaan. Zaman Nabi tak ada. Telefon pun zaman Nabi tak ada juga. Tu cara dia. Itu jawapan saya lah Ustaz. Pandangan saya. Okay, sekian. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya ingat tentera mana tadi? Pokoknya Ustaz Ikram tadi. Alhamdulillah. Okay, bagus. Okay juga tu. Yalah, kadang-kadang itulah. Bila dibagi hujah akal, maka kita jawab dengan akal jugalah. Boleh juga macam tu pun. Tapi kita tunggu Ustaz Hakim nanti. Apa dia punya respon juga untuk kalau di hujah macam ni. Okay, sila. Ada lagi? Saya nak kongsi sedikit pandangan lah secara ringkas. Boleh ke? Sila. Boleh. Kereta motor. Kereta apa? Okay. Wave kuning. Yang hilang contoh tu kan. Bukan motor entah. Itu dah milik orang lain dah. Macam mana? Okay, kalau kita tengok daripada unta tu sekadar alat kenderaan Nabi lah pada zaman tu. Kalau kita nak ikut sunnah Nabi, bukannya ikut pada teknologi dia, ikut pada sunnah yang lain lah. Macam mana je ibadah, yang sunnah kita ikut ni ibadah, bukan pada teknologi. Itu ialah pandangan yang saya boleh kata, yang saya faham lah dalam situasi ni. Okay, itu je. Okay, terima kasih Ustaz Ahmed. Lagi? Ada lagi? Kalau Ustaz Izzat sendiri pun, kalau ada nak berkongsi pun boleh lah. Kita buka Saya juga. Saya suka lihat GPI kita berinteraksi macam ni. Silakan, saya nak lain lah. Saya nak lain. Boleh tak? Silakan. Kita malam ni kita ubah sikit mungkin. Itulah hikmahnya Ustaz Hakim terkeluar tu. Kita ada tunggu dia masuk, kita minta yang lain yang boleh bagi pendapat, pengalaman dia. Silakan. Sila kita buka lagi. Ustazah pun boleh. Kita ambil ibrah sirah kan, Sri Kandi, Khawlah, Al-Azwari apa semua. Mana tahu. Kita minta Habib Ustaz Safi'i boleh tak? Ustaz Safi'i. Rindu Ustaz Safi'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba kena seru ni. Ada pendapat Ustaz. Silakan Syekh. Dengar jawapan para murabi tadi, kemah dah tu. Boleh, saya kat sini boleh menarik nafas lega lah. Mana yang datang ni semua para sunni. Alhamdulillah kan. Takut dalam grup ni ada Wahabi 2-3 orang, susah agak kita. Nampaknya saya boleh isi bawang pindah kot. Kemah dah tu jawapan tu. Tapi kadang-kadang kalau kita jumpa orang-orang macam tu, orang-orang yang sebagai contoh yang Ustaz Azam sebut tadi tu lah, kadang-kadang tak perlu jawab pun. Kalau kita jawab pun nampak macam kita pun sama bodoh dengan dia juga kan. Sebab kata Imam Syafi'i lah, aku boleh berdebat dengan 10 orang berilmu, tapi nak berdebat dengan seorang orang bodoh ni susah kan. Kalau ikut logik akal ni macam Ustaz Amir sebut tadi lah kan, kalau kita nak fikir pada unta tu, Nabi naik unta jantan ke betina? Nak kena ikut situ pula. Unta jantan. Kalau unta jantan ada berapa bonggol pula? Takkan kita nak ikut detail macam tu kan. Jadi simbolik di situ menunjukkan kenderaan cukup lah yang boleh memudahkan kita menuju pada jalan Allah SWT. Begitulah secara ringkasnya. Terima kasih Ustaz. Sila. Tu, nampak. Alhamdulillah. Bila Syekh Kabir dia bagi hujah dia lain, aura dia tu. Okay, lagi? Silakan. Ada lagi? Ustaz Muzakir boleh? Ustaz Muzakir, kau ada apa-apa boleh kongsi sikit pengalaman duduk jauh dekat Indonesia dulu belajar kan? Kau ada so Indonesia ni dia lebih orang kata macam-macam, pelbagai lagi tu. Mungkin boleh kongsi sedikit pengalaman ke berkenaan tentang isu-isu tertentu pada kita semua. Silakan Ustaz Muzakir.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. InsyaAllah sedikit sebanyak saya akan kongsikan tentang yang mana kita tahulah bid'ah ni ada bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Kalau di Indonesia terutamanya kalau yang berlaku sekarang ni di Aceh. Kalau ni sana memang kuat dengan ahli sunnah wal jamaah lah. Tak ada isu. Tapi mereka ni golongan ni cukup kalau kita anti dengan Wahabi lah. Tapi kalau sebalik hujah ni, kalau mereka ni banyak jumpa golongan-golongan, ada je golongan-golongan ni, bahkan bukan bid'ah saja. Golongan makrifah pun ada, golongan kalau di Indonesia ni kalau berlakunya contoh bulan puasa lah. Kalau kita ni sambut waktu tu memang tepat. Mereka ni kadang ada golongan ni yang menyambut bulan puasa lebih awal ataupun raya awal daripada tarikh. Tarikh contoh esok tu dah nak raya. Hari ni raya. Ataupun besok tu puasa, hari ni dia orang dah puasa. Mereka ada golongan macam ni. Jadi mereka ni kalau nak counter orang-orang Wahabi ataupun ni lah. Banyak mereka ni selalunya golongan mereka kalau di sana kuatlah orang mengaji pondok kan, pesantren. Golongan ni memang counter untuk golongan. Bahkan di universiti pun bukan student je, profesor-profesor pun masih ada. Tapi sambil tu mereka boleh berdebat lagi dengan profesor-profesor, tapi secara ilmiah lah, menggunakan akal. Contohnya kita guna kaedah qawaid fiqhiyah. Bidang kalau kita Wahabi ni, mereka menggunakan akidah, tapi akidah dengan fiqh tak boleh berpisah. Bila pisah akidah dengan fiqh ni, itu yang menyebabkan berlakunya fahaman Wahabi. Fahaman ni dia tak boleh mana-mana kalau ulama ahli sunnah wal jamaah, fiqh dan akidah, fiqh, akidah dan salah satu lagi dalam bidang salafi memang akhlak lah, tasawuf ataupun akhlak. Belajar mesti disekalikan, tak boleh dipisahkan. Bila itulah kalau mereka pisah, mereka akan terpesong. Jadi mereka menggunakan kaedah counter untuk golongan ni, qawaid fiqhiyah, iaitu bermain dengan hukum. Bila main dengan hukum, contoh fiqh ni berubah zaman, betul tak? Setiap fiqh akan berubah zaman, daripada zaman ni berubah, hukum ni jadi hukum, dan hukum sunat boleh jadi mubah. Jadi bila berkaitan dengan akidah ni, mereka menggunakan macam teknik tadi, berubah, guna naik motor. Zaman Nabi tak ada motor, zaman Nabi ada unta. Jadi mereka gunakan kaedah main dengan hukum, haram ke, berdosa ke, ataupun jadi mereka akan stuck kat situ lah. Tapi kalau macam tadi ada Syekh kata tadi, ataupun kata Imam Syafi'i, susah nak berdebat ni. Kalau dah mereka kata fahaman dia macam tu lah, berdebat dengan 10 orang ke 10 orang berilmu lagi senang daripada seorang yang bodoh. Kalau jawapan tu je, yang tu jadi kita tak boleh nak apa lah. Tapi sebagai kita orang yang berilmu, kita faham ilmu ni, so berlapang dada lah. Macam kunut lah, kunut berlaku tu, so kita yang faham ilmu akidah, kita belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu fiqh, sama ada qawaid fiqhiyah ke usul fiqh ke, orang yang faham dia akan sentiasa berlapang dada. Jadi sekian daripada saya lah, daripada Alhamdulillah. Tu bercakap berdasarkan pengalaman tu. Alhamdulillah. Okay, baik. Sekarang anda nak bangkitkan isu yang kedua. Di sekolah. GB entum minta untuk buat sambutan Maulidur Rasul. Tapi tiba-tiba dalam kalangan cikgu-cikgu tu ada yang tak setuju. Sebab dia kata sambut birthday Nabi, sambut maulid Nabi ni bid'ah, benda yang tak boleh buat. Kita setizah, macam mana nak counter benda ni? Ni maksudnya orang tu mungkin dia berilmu sikit lah, dia ada pernah mengaji dengan Syekh Wahabi ke apa kan. Macam mana? Macam mana kita sebagai ustaz-ustazah kita nak counter benda ni kalau berlaku kat sekolah kita? Silakan.
Silakan kalau ada sesiapa nak boleh. Ustaz ni, Ustaz Din Ain, masya-Allah, baru pulang daripada Makkahul Mukarramah. Ada tak? Ustaz Din boleh tak? Silakan. Din. Ustaz Din Ain, boleh tak bagi sikit orang kata pencerahan sikit kalau contohnya ada isu sedemikian rupa? Ustaz Din Ain. Silakan. Silakan Ustaz. Ustaz Dia nak Din, join itu soal Ustaz Din. dia nak join perarakan di apa? Di stadium tiba-tiba ada cikgu dia kata, tak boleh kita buat benda macam ni, bawa ni, bid'ah ni. Macam mana? Silakan Ustaz. Ustaz Din ada dalam talian. Assalamualaikum. Oh, diam Ustaz Din. Ustaz ni tak ada Ustaz Adam. Ada Ustaz Adam. Ustaz Adam ada kan? Oh, seorang lagi Ustaz saya berkenan. Ustaz Abror. Ustaz Abror daripada SJKC Sematan. Ustaz, bagi komen sikit Ustaz. Ustaz Abror, ada masuk Ustaz Abror saya nampak tadi. Assalamualaikum Ustaz Abror. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz Abror, dipersilakan. Ada. Soalan tentang Maulid betul Ustaz? Ya. Betul. Okay, ni saya punya pendapat ataupun cerahan lah yang saya tahu saja tentang Maulid. Pertama sekali perkara tu baik untuk kita dan baik juga untuk murid, sebabnya murid didedahkan bahawa Nabi dilahirkan Rabiul Awal, di mana murid akan ingat setiap tahun kita akan sambut. Itu benda baik dan memang memberi manfaat. Ketika mana bila kita berarak, kita bukan saja berselawat, malah kita, masyarakat pun tengok bahawa hari itu hari yang istimewa, biasa-biasalah. Hari kelahiran kekasih Allah. Memang betul ada yang berkata bahawa kita tak boleh sambut birthday sebab tak pernah dibuat oleh Nabi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, ada yang saya belajar bahawa Nabi akan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, di mana Nabi sendiri sebut Isnin hari aku dilahirkan dan Nabi berpuasa pada hari itu. Jadi Nabi kita boleh faham Nabi itu sebenarnya menyambut hari kelahiran Nabi sebenarnya pada hari Isnin. Atas kesyukuran Nabi dilahirkan di atas muka bumi. Jadi sebenarnya tidak salah untuk kita menyambut Maulidur Rasul. Lebih-lebih lagi kita bertambah kasih kita terhadap Rasul Allah. Rasanya itu saja yang saya boleh kongsi, Ustaz. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Selamatlah. Saya ingat tadi Ustaz Abror kata setuju kita tak boleh buat maulid. Maksudnya fikrah dia jelas lah, Alhamdulillah. Bukan kita takut tiba-tiba asatizah lundur ni terselit yang macam tu lah. Alhamdulillah. Maksudnya betul lah tu. Bagus juga mengajar macam tu kan. Macam saya beritahu tadi lah, kan Babali dia Babali Sikam dia pernah pesan kalau benda tu baik, benda tu dapat mendekatkan kita mengenal Allah, mengenal Rasul, walaupun benda tu tak dibuat oleh para sahabat. Baiklah untuk kita orang Islam. Apa kita duk konem selawat ke Nabi pun tak cukup 10 kali pun sehari. Contoh lah. Terus alhamdulillah. Okey, lain? Nampak yang lain? Ustaz ni Aizuddin boleh? Ustaz ni Aizuddin, wakil SMK. Silakan Ustaz Nik. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat malam. Segan Ustaz nak bagi pendapat tu, orang hebat-hebat semua dalam ni. Tak apalah, cubalah bagi pendapat saya lah. Kita balik kepada isu yang kedua tadilah mengenai soalan isu maulid lah. Okey. Bagi saya, kita nak jawab tu senang je sebenarnya. Dan kadang-kadang kita jawapan kita kena tengok idea kita juga lah sebenarnya. Kan? Kalau orang berilmu kita ada jawapan dia, orang awam ada jawapan dia dan sebagainya.
Mungkin dalam situasi soalan situasi ni Ustaz Azam sebut tadi, mungkin dia ada belajar sikit, so dia tahu contoh kan. So kita lebih berilmiahlah sikit kan. Tapi bagi saya lah, macam Ustaz Azam sebut tadi lah, dia berbalik kepada tujuan. Tujuan majlis tu dibuat kan. Kalau ikutkan isu tu sebenarnya dia adalah isu khilaf je. Khilafiyah, berbeza pendapat sahaja. Bagi kita yang orang asatizah ni tak ada masalah. Tentang khilafiyah ni kita berlapang dada. Kita faham, kita belajar macam mana Ustaz Muzaki sebut tadi. Kita tak ada masalah. Tapi bagi orang awam mungkin situ dia akan menjadi isu sikit lah. Jadi kita lah memain peranan untuk memberi penjelasan. Bagi saya senang je kan. Kita tengok tujuan majlis tu kita buat. Dia mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling penting itu adalah salah satu majlis untuk kita ingat. Kan? Kita ni manusia dia senang je. Manusia ni dia sentiasa lupa. Sama juga dengan kekasih Allah. Kita sentiasa lupa. Jadi kita akan ada dalam setahun adanya satu majlis yang kita buat untuk satu-satunya kita ingatkan kepada kekasih Allah. Dalam majlis tu kita tengok, kita isikan dengan majlis benda-benda yang bermanfaat. Jadi tidak ada satu pun hujah yang mengatakan benda tu tidak mendapat manfaat dan sebagainya. Kecuali lah kita laksanakan program maulid tu dan dalam tu ada tarian dan sebagainya. Tu kita pun tolak lah kan. Tapi tidak ada lah. Saya tengok terutama dekat Malaysia ni ada majlis-majlis macam tu tak ada. Bila ada maulid dia, kita ada ceramah, kita ada pendedahan kepada pelajar-pelajar dan sebagainya. Itulah bagi saya. Sebab dia lebih kepada isu bid'ah. Bid'ah tak ada lah. Dari segi itu bukan bid'ah lah bagi saya. Sama juga macam isu yang kenderaan tadi kan. Pasal unta tadi. Itu lebih pada teknologi. Kita tanya balik orang yang tanya kita. Bagi satu bukti. Kadang-kadang kita kena tanya dengan soalan. Jawapan orang tanya soalan, kita tanya soalan balik. Jawab dengan soalan balik. Bagi satu bukti. Mana satu kisah yang menunjukkan Nabi tolak kepada kemudinan. Pada zaman tu, kenderaan yang paling terbaik adalah unta. Sebab itulah Nabi guna unta. Sebut dalam satu mana-mana peperangan. Ada tak orang lain, tentera lain naik kuda, tiba-tiba kita bawa kambing nak pergi perang? Tak ada. Sebab kita seiring dengan zaman. Jadi kalaulah zaman tu ada jet, Nabi pun bawa jet. Jadi kita kena jawab. Sebab dalam Islam tidak ada satu ajaran pun Nabi menolak ke belakang. Balik ke belakang. Tidak ada. Islam lebih kepada ke depan, menggalakkan umatnya ke depan. Dalam semua aspek. Termasuklah dari segi kemodenan. Yang itu bukan dari segi bid'ah lah. Bid'ah ini lebih kepada ibadah. Kalau ibadah yang tidak Nabi buat, dalam ibadah khusus. Contohnya solat 4 rakaat, tiba-tiba kita nak buat 3 rakaat, itu tentang betul-betul. Yang ini tidak ada bagi saya lah. Kita lebih balik kepada audien kita lah juga sebenarnya. Itu pendapat saya lah. Sorry lah, suara tak apa sihat hari ni, risukan, penat sikit lah. Baru hari pertama dah rasa nak pengsan lah. Okey, itu pendapat saya lah, Ustaz. Jadi segan sikit nak bagi pendapat. Dalamnya orang hebat-hebat semua tu. Ustaz Azam ada, Ustaz Syafiq ni ada lah. Nak pindah dah tu, aduh, rasa tak apa ni. Tak ngam dah saya dah. Ustaz nak pindah juga lah. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Mantap. Itulah dah. Memang orang yang tanya tu dia tak dapat buat apa lah tu. Dia dah jawapan macam tu, dah solid dah tu. Alhamdulillah. Okay, ada lagi? Macam mana ni Ustaz Izzat kita ni? Ustaz Hakim dia macam mana sebenarnya ni? Kita mudah nak penghujung dah ni. Mungkin kita boleh ni lah, kita conclusion lah. Saya ambil dulu lah. Sebelum saya pass Ustaz Azam ni. Sila Ustaz Izzat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertemuan kita pada malam ini ya. Dan ini adalah pertemuan kita yang last lah bagi tahun 2025. Dan insya-Allah pada tahun hadapan kita akan mula semula. Kita akan buat rotation lagi sekali, dan memandangkan kita pun bila kita buat perbincangan tadi tu, saya tengok masya-Allah makin bertambah bilangan Nurul Anwar, orang kata cahaya-cahaya tu ke bumi lundu. Dan alhamdulillah ini memberi satu semangat barulah. Kerana kita lihat asatizah kita ni subhanallah mempunyai ilmu yang banyak. Kita boleh dengar perkongsian yang baru-baru kan, yang lama pun ada, boleh menjadi mentor yang baru ni subhanallah.
boleh kongsikan, tunjukkan apa, boleh sampaikan pelbagai ilmu yang tuan-tuan perempuan pernah belajar satu ketika dahulu di universiti dan boleh share terutamanya kepada masyarakat di Lundu ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, ada tiga perkara. Pertama iaitu berkenaan tentang usrah tu lah. Okey, usrah insya-Allah kita akan sambung pada tahun hadapan dan kita akan pada Januari kita akan buat pertemuan semua guru pendidikan Islam untuk kita bermesyuarat, untuk kita buatlah perancangan kita untuk sesi 2026 dan insya-Allah 2026 ni adalah sesi yang insya-Allah kita target sesuatu yang terbaiklah untuk dahulu, terutamanya untuk pendidikan Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan tentang program. Baru-baru ini JPNS Ustaz Awang Kushairi ada kontak saya dengan KPPK Ustaz Sulaiman. Beliau ada menyatakan hajat yang mana mereka ingin sambung semula program program guru novis pendidikan Islam yang patutnya kita jalankan pada September yang lalu, yang saya pun ada bincang dengan Ustaz Adam dengan Ustaz Azam, namun kita tak dapat peruntukan tersebut. Tapi alhamdulillah pada Januari 21 tak silap saya, kita akan 21 dan 22 kalau tak silap saya Januari tahun hadapan kita akan berprogram lah guru-guru pendidikan Islam seramai 40 orang yang insya-Allah nanti saya akan pilih semuanya dan mungkin ada yang akan jadi urus dia juga. Okey, untuk kita sama-sama pergi ke kem Sampadi. Kem Belia Sampadi tak silap saya. Betul Ustaz Azam? Kem Belia Sampadi kan? Okey, kita akan berprogram kat sana. Kalau ikutkan sebenarnya 2 hari 1 malam nak buat kat sana. Okey, sama ada tidur atau tidak tu tak pasti. Tapi insya-Allah semuanya akan ditanggunglah makan minum semua. Jadi 40 orang yang telah KPPK minta untuk saya sediakan dan kita akan berprogram dekat sana bersama dengan JPNS SPI Sektor Pendidikan Islam. Okey, kemudian itu yang kedua. Dan nanti untuk guru-guru adik-adik yang baru datang dekat Lundu ni, insya-Allah kita sama-sama pergi untuk melibatkan diri dalam program guru novis itu, insya-Allah bermanfaat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan kita ni pun minggu terakhir, minggu depan pun kita dah ni semua mood nak balik kampung dah ni. Kebanyakan semua mood nak balik kampung. Jadi saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada guru pendidikan Islam kita yang pernah berkhidmat di daerah Lundu yang bakal berpindah ke Semenanjung. Iaitu pertamanya Ustazah Aimuni Azman. Ustazah Aimuni boleh nanti kejap lagi, nanti saya minta buat ucapan seorang-seorang Ustazah Aimuni Azman yang akan berpindah ke tempat asalnya. Okey, mudah-mudahan Ustazah Aimuni diberi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ribuan terima kasih kerana banyak memberi sumbangan sepanjang berada di daerah Lundu ini. Saya antara orang yang banyak melihatlah Ustazah Aimuni ni antara orang yang bekerja keras di dalam mempertingkatkan murid-murid sekolah SK Puguk. Okey. Jadi subhanallah, tahniah diucapkan kepada Ustazah Aimuni. Kemudian yang kedua Ustazah Jannah. Ustazah Jannah pun bakal juga pulang ke Semenanjung. Alhamdulillah dah tak PJJ dah. Lepas ni duduk dengan suami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bahagia selalu dunia akhirat. Terima kasih banyak memberi sumbangan sepanjang berada di daerah Lundu. Kemudian yang ketiga Al-Fadil Ustaz Awang Zaim. Ustaz Awang Zaim, guru bahasa Arab SK Sebat. Juga dapat berpindah ke Kuching. Dapat pindah ke Kuching lah. Alhamdulillah. Okey, tak jauhan lagi dah. Mudah-mudahan Ustaz diberi kesihatan yang baik. Terima kasih telah meningkatkan daerah Lundu terutamanya dalam sukan, okey, bola sepak, okey. Jadi subhanallah banyak memberi manfaat kepada daerah Lundu. Okey, insya-Allah bila-bila nanti kita boleh jumpa. Jadi sebelum nak tutup ni saya minta Ustazah Aimuni lah kalau ada boleh bagi sikit kata-kata, orang kata kata-kata motivasi ke apa-apa je lah ucapan sebelum bakal berpindah. Silakan Ustazah Aimuni. Kalau ada dalam talian silakan. Ustaz Hakim baru muncul lah. Tak apa Ustaz Hakim. It's okay. Okay, tunggu Ustazah Aimuni. Ustazah Aimuni ada? Boleh bagi ucapan sikit Ustazah Aimuni? Kalau ada dalam talian Ustazah Aimuni. Tak ada dalam talian Ustazah Jannah ada? Ustazah Jannah pun tiada. Ustaz Awang Zaim pun tak pasti, rasa macam tak ada tu. Okey,
Tapi tak apalah. So kita ada bukti lah bahawa kita pun ada ucapkan selamat maju jaya. Okay, untuk Ustaz Hakim, apakan daya line tidak berfungsi dengan baik, tak apa. Kita simpan slide tu dulu, boleh bawa tahun depan. Okay. Itu saja tu. Dia orang kata interview, orang kata tu starting up kan Ustaz Hakim Mungkin lepas ni boleh tukar kabel kepada Unify ke kat rumah tu nanti. Tak perasan bila terputus shock sendiri ya. Oh ya ke? Masya Allah. Tahu-tahu dah putus lah. Tahu-tahu saya nak buka Chrome kan, nak buka Quizzes ni. Tengok-tengok kena join balik. Oh ya ke? Allah. Tak apa Ustaz Hakim. Tadi kita pun dah bahas, tak apa. Tak masalah. Nanti kita boleh, kita tahun depan kira Ustaz Hakim starting Dia cover 2 hadis ni. Dia cover balik lah kan. Boleh Ustaz Hakim sebab tadi lama Boleh simpan slide tu, jangan buang Ustaz Hakim. InsyaAllah sebab kami tadi tunggu Ustaz Hakim lama betul. Lalah kami pun syok sendiri juga kat dalam ni. Tapi tak apalah, alhamdulillah lah. Kita ramai asatizah yang subhanallah dah kongsi banyak benda dan insyaAllah bermanfaat. Okay Ustaz Hakim, boleh Ustaz Hakim Okay, boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Tu tanda nyemuk nak cuti tu Ustaz Hakim. Okay, satu lagi saya nak buat tambahan, lupa saya nak bagi tahu. Tuan-tuan perempuan, para asatizah, saya ucapkan ribuan terima kasih untuk tahun ini yang banyak memberi sumbangan dari segi kerja, walaupun kita sekadar berjumpa jarang-jarang, insyaAllah tahun depan mungkin kita akan kerap lagi berjumpa. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Panitia Pendidikan Islam untuk setiap sekolah yang ada di dalam daerah Lundu ini yang subhanallah tuan-tuan perempuan dah buat kerja habis baik dah. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Cuma tahun hadapan tambah lagi niat usaha untuk kita majukan lagi sekolah kita, terutama dalam pendidikan Islam. Bagi sekolah-sekolah yang buat aktiviti, terutamanya Majlis Khatam Al-Quran, saya ucapkan tahniah. Mungkin ada yang bakal buat lagi dan saya minta maaf sekiranya ada sekolah-sekolah yang mungkin ada buat jemputan untuk saya tak dapat nak pergi kerana majlis itu bertindan di antara 2 sekolah, kadang-kadang 3 sekolah ada pada hari yang sama. Saya minta maaf, saya minta ampun. InsyaAllah kalau contohnya ada rezeki, saya memang akan terima. Kalau boleh saya nak bahagi 4, 5, 6 badan saya ni, saya nak pergi semua sekolah. Tapi itulah, apakan daya, saya ucapkan ribuan kemaafan lah atas ketidakmampuan saya. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki kita akan bertemu lagi pada sesi tahun hadapan. Saya itu saja. Kalau apa-apa yang akan saya nak sampaikan nanti saya akan maklumkan dalam grup. Wallahualam, saya beri kepada JU kita. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Izzat atas taujihat yang disampaikan tadi, insyaAllah. Semoga kita yang diberkati Allah hendak jalan pada tahun ini, insyaAllah. Baik, sedikit saja pesanan. Kita bakal bercuti jadi kepada asatizah sekalian, cari ilmu, balik ngaji, tambah. Carilah daurah 2-3 hari ke. Yang tak dapat bersemuka online pun boleh cari. Tambahkan lagi sebab tak cukup tak cukup. Sebab masyarakat ni akan sentiasa mendekati kita. Jadi tambah ilmu lagi. Dan pesanan juga kalau boleh yang ustaz-ustaz ni ambil tauliah. Sebab situasi sekarang memerlukan kita ni ada tauliah kalau kita nak mengajar. Kita takut nanti orang petikai, ustaz tu mengajar kat masjid, kita ni ada tauliah kan dia ni. Kita takut jadi isu-isu macam tu. So kalau boleh ambil, minta. Dalam kiswah tu cuba mohon. Ni sebagai inisiatif lah untuk kita dekat lagi dengan masyarakat. Minta, ambil. Dan yang ketiga, terutamanya yang ustaz-ustaz jumpa di luar tu kita tegur-tegur lah. jangan menyombong lah orang kata. Biar repo kita, ukhuwah kita ni kuat. Mana tahu nanti ada rezeki main futsal, kita suruh Cikgu Adli tolong set up nanti. Alang-alang stadium dah siap kan. Dia add kita masuk dalam grup futsal Lundu tu, dia set up, kita semua turun. InsyaAllah. Nantilah ada yang semasa ke semasa kita cuba setting lah. Bukan sekadar kita berkongsi ilmu macam ni, kita berjaulah ke,
riyadhah sama-sama ke, mana tahu insya-Allah ada rezeki. Sebab kita nak bekerja ni kita kena satu hati tau. Kalau kita tak mengenali antara satu sama lain sebenarnya susah. Kalau boleh bila kita sebut mana-mana GPI, GBA, semua kita boleh kenal. Kalau boleh macam itulah. Itu tujuan sebenar saya jugalah. Tapi saya belum tercapai lagi lah. Sebab kalau kita semua ni dah satu hati sebenarnya, senang kita nak bekerja lepas ni insya-Allah. Tapi tak apalah, slow-slow lah benda tu. Yang penting kita kena cari keikhlasan bekerja tu. Memang susah tapi slow-slow cari insya-Allah, mudah-mudahan. Okay, baik. Rasanya itu sajalah saya Izzat lah untuk penutup kita tahun ni. Dan terima kasih juga lah kepada ustaz-ustazah yang mendoakan atas kehilangan motosikal saya tu. Walaupun dah memang gaib dah. Wallahualam dah jadi apa dah kan, dah masuk Indon ke mana, wallahualam, tapi tak apalah. Ada rezeki lain insya-Allah, ada rezeki lain insya-Allah. Ujiannya semua tu tak apa. Insya-Allah, insya-Allah. Okey. Baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua, terima kasih juga kepada Ustaz Hakim. Tak apa, nanti di lain masa kita mulakan baliklah dengan Ustaz Hakim insya-Allah. Jadi itu sahaja. Terima kasih kepada semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Azam, Ustaz Izzat. Next time saya boleh join lagi ya. Boleh. Yang pindah tu jangan keluar grup pun tak apa. Jangan keluar grup. Boleh. Saya rindu juga dengan Usra sini. Alhamdulillah. Maknanya berkesan lah tu. Dah pindah pun berkesan lah. Maksudnya Ustaz Amir dia tak lupa kita lah tu maksudnya. Alhamdulillah. Terima kasih tuan pengetua yang hadir semua. Terima kasih. Okay, selamat jumpa tahun depan. Assalamualaikum. Okay. Selamat cuti semua insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih.